Semuanya bermula bila saya pulang ke rumah pusaka arwah nenek selepas kematian ibu. Rumah tu dah lama kosong, terletak jauh di hujung kampung, dikelilingi belukar dan pokok tua. Satu-satunya benda yang masih tumbuh segar di sekeliling rumah itu ialah pohon kemboja. Putih, banyak dan sangat wangi bila malam. Pada malam ketiga, saya berjaga sampai lewat. Saya rekod suara dari luar rumah, dan rakaman tu masih saya simpan sampai sekarang. Dalam audio tu jelas kedengaran tangisan bayi disusuli ketawa panjang. Lepas itu suara berbisik, "Mana anak aku? Bagi aku balik."